Halo, jadi pada hari ini kami dari kumpulan 7 akan membuat kajian lapangan terhadap peniaga kecil di Pasar Siti Khadijah MPKB. Assalamualaikum. Kami dari pelajar IPG Kampus Kota Baru. Kami ada kerja lapangan. So izinkan kami untuk menemu ramah makcik. Boleh makcik perkenalkan diri dulu? Waalaikumsalam. Makcik tak pandai dah ya. Biasa ya. Nabi Siti jawablah, tak pandai nak jawab. Jawab sosok lah, tanya sosok. Nama boleh makcik perkenalkan diri? Nama makcik Kak ni super. Jadi jual sini lama lah. 44 tahun. Umur makcik? Umur makcik 66. Kalau boleh kami tahu, makcik dulu belajar sampai peringkat mana? Tak sekolah, makcik tak sekolah. Dah berapa lama makcik berniaga dekat Pasar Siti Khadijah? Lama lah. Lama sangat-sangat. Berapa tahun? 46 tahun. Sekali dia kedai ni. Apa jenis jualan utama dekat kedai makcik? Menu utama? Menu super. Makcik adalah pemilik gerai ataupun makcik adalah peniaga dekat gerai? Sini saya. Makcik pemilik gerai? Makcik adalah pemilik gerai ke? 3 gerai. 3 tepet tak. Adakah sebelum makcik bermula berniaga ni makcik menerima suntikan vaksin untuk biasakan peniaga makanan dia terima suntikan vaksin. Adakah makcik menerima? Tak payah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Boleh saya nak tanya beberapa soalan? Okey, akak boleh perkenalkan diri dulu tak? Akak nama Kak Su. Kat sini orang panggil Kak Su Nepek Peti. Tapi nama penuh Nur Suhadah lah. Boleh saya tahu umur akak? 41. Sebelum akak berniaga kat sini, akak ada sambung belajar kat mana-mana ke? Akak sambung belajar, lepas tu niaga sini. Lepas sambung belajar, niaga terus. Okay, maknanya selepas universiti, lepas berniaga? Faham? Okey. Dah berapa lama akak berniaga kat sini? Baru 18 tahun. Baru 18 tahun? Lama. Boleh tak akak beritahu apa yang akak jual dekat sini? Kalau akak kat sini, barang utama cenderamata dengan toys lah. Mainan-mainan kanak-kanak. Ya, craft tangan lah kan? Craft tangan. Okey. Akak sebagai apa? Pemilik kedai? Pemilik, penjual semua akak. Cleaner semua akak. Wah, hebatnya akak. Semua akak. Okey, hebat lah. Semua benda boleh buat. Okay. Apa benda yang paling menarik akak rasa ramai orang beli kat kedai akak? Akak rasa semua barang-barang kedai akak, semua menarik, semua orang beli. Plastik je tak ada orang beli. Sebab akak beli cuma. Okey. Wow, okey. Terima kasih akak. Sama saya. Terima kasih.